Ramai viewer aku yang tanya, especially yang pendek-pendek, sport bike ke naked bike lagi better? So hari ni jom kita tengok 3 cara macam mana korang nak pilih antara motor, sport bike atau naked bike. Tengok video ni sampai habis. Kalau korang pergi kerja, hadap jam, teruk-teruk, tak payah bawa sport bike, lengoh. Korang tu dah lah makan gaya pemakan yang tak sihat. Ayam gepuk seddi, makan berapa cukup hari, korang pergi kerja macam gini tau. Bos, kau memang tak nak cut-cut No. Kalau kata kepada yang suka hadap jam, korang boleh bawa motor naked bike lah. Bawa pun lebih selesa lah, dan juga tak mengganggu tulang belakang korang yang hampir pupus tu. Yang kedua, korang kena check dari segi maintenance lah. Maintenance, betul kan aku? Mungkin korang cakap antara kedua-dua ni lebih kurang sama, tapi korang kena ingat ada dua benda je. Yang pertama sekali, aksesori berbeza, major service dia pun berbeza. So kalau korang tanya aku, sport bike lagi mahal lah. Kalau naked bike tu murah sikit je, tak banyak. Yang terakhir sekali, korang boleh tengok dari segi design lah. Memang subjektif lah, design is subjektif, you know. Ada orang yang suka girlfriend gemuk, kuat makan, ada orang yang suka kurus kering. So sama juga nak pilih motor. So korang boleh pilih motor ikut suka hati korang, sebab duit korang. Kalau duit aku lah yang cerita, duit korang suka hati korang lah. Tapi cukup korang tahu, kalau korang jenis suka kena kutuk, korang boleh ambil 15M. Nanti orang panggil kau budak opet. Itu adalah 3 cara macam mana korang nak pilih antara motor sport bike atau naked bike. So kalau korang minat dengan mana-mana motor, macam biasa korang boleh isi form dekat bawah, ataupun korang boleh pergi ke akaun kita. Macam biasa, Eri, yeay.